Sekolah Kebangsaan Paka merupakan sebuah sekolah harian di daerah Dongun yang komited menyediakan persekitaran pembelajaran berkualiti serta menyokong pembangunan potensi murid secara menyeluruh. Sekolah ini menampung 1,121 orang murid dan 72 orang guru. Dengan sokongan barisan pentadbir dan guru yang berdedikasi, sekolah ini sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengurusan serta kemudahan pembelajaran demi kesejahteraan murid. Sebagai sebuah sekolah yang komited kepada kecemerlangan pengurusan dan pembelajaran, Sekolah Kebangsaan Paka sentiasa bergerak berpandukan hala tuju strategik sekolah yang komited menyediakan persekitaran pembelajaran berkualiti. Pada peringkat awal, bengkel RBT menghadapi beberapa cabaran pengurusan termasuk penggunaan ruang sebagai tempat simpanan sementara, penyusunan peralatan yang tidak sistematik serta risiko keselamatan kepada murid. Bagi menangani isu ini, pihak sekolah menubuhkan task force pengurusan bengkel RBT dengan fokus kepada keselamatan, kebersihan dan kekemasan ruang pembelajaran. Pihak sekolah mengambil langkah proaktif melalui perbincangan bersama pentadbir, panitia RBT serta bimbingan pihak PPD bagi merancang tindakan penambahbaikan. Usaha dilaksanakan melalui gotong royong, semakan stok, pelupusan peralatan rosak serta penyusunan semula bahan PDPC secara sistematik. Bengkel turut dicat semula, ruang simpanan ditetapkan dan dilabel dengan kemas. Sudut pameran hasil murid diwujudkan bagi meningkatkan suasana pembelajaran. Penekanan kepada keselamatan di dalam bengkel juga diketengahkan. Peraturan keselamatan bengkel dan keselamatan diri dipamer sebagai peringatan penting kepada murid. Hasil penambahbaikan ini, bengkel RBT kini berada dalam keadaan bersih, tersusun, selamat dan kondusif untuk pelaksanaan aktiviti PDPC. Guru dapat melaksanakan aktiviti amali dengan lebih berkesan, manakala murid pula lebih mudah mengakses peralatan dan memanfaatkan masa pembelajaran secara optimum. Persekitaran bengkel yang kondusif meningkatkan minat murid terhadap aktiviti amali, memupuk kerjasama kumpulan serta mengembangkan bakat dalam bidang reka bentuk dan teknologi. Persekitaran yang kondusif membuka ruang kepada perkembangan bakat dalam bidang robotik dan STEM. Malah, beberapa murid mula menunjukkan kecenderungan dalam bidang robotik dan penyelesaian masalah secara kreatif, sejajar dengan aspirasi pendidikan STEM. Selain penambahbaikan fizikal bengkel, panitia RBT tutut memperkukuh pengurusan secara digital melalui penggunaan Google Site dan Google Drive sebagai pusat penyimpanan data dan dokumentasi. Penyusunan maklumat secara sistematik ini memudahkan akses guru, mempercepat perkongsian bahan serta menyokong penerusan panitia yang lebih cekap dan berstruktur. Transformasi ini telah memberi impak positif kepada pengurusan bengkel dan berjaya mendapat pengiktirafan 5 bintang di Majlis Anugerah Kualiti Daerah Dongun TVET 2025. Sekolah Kebangsaan Paka komited meneruskan usaha penambahbaikan secara berterusan demi memastikan persekitaran pembelajaran yang berkualiti khas untuk murid-murid SK Paka.